Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman nafi'a wa razukna fahman nabi wasi'a. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama dalam satu majlis ilmu. Dan pada hari ini kita akan membicarakan tentang ilmu faraid, iaitu ilmu pembahagian harta pusaka. Jadi kita mula daripada awal kan, iaitu buku Faham Faraid itu muka surat 3. Kita mula pada awal, insyaAllah. Okey, kita mulakan dengan definisi. Apa maksud definisi ilmu faraid? Okay, apa itu ilmu faraid? Iaitu satu ilmu dengan kaedah fiqh dan pengiraan. Jadi ilmu faraid ni dia ada dua, mesti ada dua. Yang pertama iaitu fiqh, dan yang kedua pengiraan. Fiqh contoh dia, siapakah waris kepada si mati dan berapa bahagian dia yang patut dia dapat. Itu contoh. Dan pengiraan, dia kena ada pengiraan. Ni ilmu faraid ni dia istimewa sikit, dia ada pengiraan. Dia macam zakat, muamalat, dia ada pengiraan dia. Jadi kalau kita nak mahir tentang ilmu faraid ni, dia kena dua lah, fiqh dengan pengiraan. Pengiraan contohnya, kalau si mati meninggalkan isteri dan juga anak lelaki, contoh. Jadi isteri akan dapat 1/8 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Dan bagi isteri-isteri kamu, mereka akan mendapat 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jikalau kamu tak ada anak. Kalau tak ada anak, 1/4. Adapun jikalau kamu mempunyai anak, maka mereka mendapat 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Jadi isteri dapat 1/8. Jadi itu yang fiqh lah, berapa bahagian kan. Kemudian anak lelaki, dia akan mendapat baki. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alihkul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikanlah hak faraid ataupun hak ahli waris yang telah ditetapkan bahagian dia itu, iaitu contohnya tadi isteri dapat 1/8, ambil 1/8. Adapun bakinya diberikan kepada ahli waris lelaki yang dekat nasabnya dengan si mati. Siapa dia? Anak lelaki. Dia akan dapat baki. Jadi baki itu, jadi kita kena kira 1/8 baki dia berapa? 8/8 tolak 1/8 sama dengan 7/8. Jadi anak lelaki tu dapat 7/8. Jadi portion tu sebenarnya ada, cuma dia kena kira dulu. Dia panggil golongan waris ni ahli asabah, nama dia, asabah. Dia tengok asabah ni, kalau si mati tu tak ada ahli waris yang ditetapkan bahagian dia, dia akan dapat semualah. Contohnya si mati ada anak lelaki saja, maka anak lelaki tu akan mendapat semua harta si mati. Kalau ada ramai, bagi sama rata. Kalau si mati dia ada ahli yang ada bahagian, ada isteri contohnya dan juga anak, dia akan dapat baki ketika tu. Itu dia bagi asabah. Baik. Gabungan antara fiqh dan pengiraan itu, melalui keduanya dapat mengetahui bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak daripada harta pusaka. Yang ini cerita tentang para ini. Yang pertama tentang ahli waris and waris. Yang kedua, harta itu. Jadi setiap perkara tersebut dia ada syarat-syarat dia. Ahli waris tu ada syarat-syarat dia. Siapakah ahli waris? Ahli waris macam mana yang berhak? Harta pusaka pun ada syarat-syarat dia. Kita akan tengok tu nanti, insyaAllah. Baik. Dan perkataan faraid itu diambil daripada kalimah bahasa Arab yang merupakan kata berbilang ataupun jamak daripada perkataan faridah. Faridah, faraid. Itu bahasa Arab. Dan ini mungkin dari segi istilah ni kita cepatkan sikit lah.
Dan faridah tu terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Nisa ayat yang ke-11, faridatan minallah. Ini adalah ketetapan, ini kewajipan daripada Allah Ta'ala. Dan ayat ini merupakan salah satu dalil bahawa pembahagian pusaka itu suatu kewajipan mengikut hukum faraid. Hukumnya adalah wajib. Itu sebab ilmu ni sangat penting. Kenapa sangat penting? Yang pertama tu antaranya ialah dia adalah suatu kewajipan. Maknanya apabila berlakunya kematian, adanya waris, adanya harta, maka wajib waris-waris itu membuat pembahagian secara faraid. Maksud membuat pembahagian ni bukan kita bahagikan harta lepas tu bagi pada waris. Dia maksudnya kewajipan tu waris-waris tahu berapa bahagian yang mereka dapat daripada harta tersebut. Berapa banyak, berapa portion dia, berapa banyak dia dapat. Itu yang wajib. Adapun dia nak terima ataupun nak tolak bahagian dia, itu tak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau dia nak terima, okey, dia mesti kena bagilah. Kalau dia nak hak dia, kita kena bagi. Wajib bagi kalau dia nak hak dia. Namun begitu, kalau dia tolak hak dia, tak ada masalah. Dia bukan masuk wajib ni, kau contohlah waris sudah dapat 1 juta, kau kena ambil 1 juta ni, tak boleh bagi orang lain. Bukan maksud macam tu. Maksud dia tahu hak dia 1 juta, tapi dia kata tak apalah, aku bagi pada mak aku pun tak ada masalah. Yang penting dia kena tahu yang isu yang muafakat bagi sama rata ni, yang tak sah ni, iaitu ketika waris dia tidak tahu bahagian faraid dia. Itu yang jadi tak sah. Dia terus bagi sama rata dalam keadaan dia tidak tahu berapa bahagian yang sepatutnya dia dapat. Dia tak tahu. Lepas tu baru tahu. Jadi persetujuan itu tidak sah. Sebab dalam keadaan dia tak tahu. Kita buat umpama lah. Kita nak datang surau ni, kita nak sedekah. Niat kita nak sedekah lah RM10. Niat dia RM10. Tapi sampai kat surau, buka dompet, tengok ada tinggal RM5 je. Boleh sedekah RM10? Tak boleh. Mana boleh sedekah RM10? Sebab hakikatnya kita ada RM5 je. Sama juga kalau kita nak lepaskan hak kita ni, berapa kita dapat yang kita nak lepaskan tu. Tu kadang-kadang ada waris mula-mula bagi sama rata kan. Kemudian akhir 2-3 tahun tu dapat tahu bahagian dia faraid dia banyak. Dia minta balik bahagian dia. Minta bahagian dia. Tapi sebab pada asalnya tu dia bersetuju dalam keadaan dia tak tahu. Dia tak tahu apa dia dapat. Maka persetujuan tu tidak sah. Maka bila nak tuntut memang kena bagilah. Kena bagi. Tapi biasanya kita bagi nasihat macam ni lah. Sebab dah lama kan. Dah lama tu tak payahlah, kira halal lah. Sebab benda dah lama. Biasanya macam tu lah. Kita bukan macam dengan kawan-kawan kan daripada Pertubuhan Dua Farid Malaysia ni. Kami nasihat macam tu. Bukan kita paksa juga dia ni. Kau kena tuntut juga hak kau ni. Sebab wajib kau punya bahagian ni. Kalau kau tak dapat di dunia, kau tuntut di akhirat nanti. Kita bukan nasihat tu. Kita nasihat kalau contohlah kita cuma minta hak kita, waris pun tak nak bagi, kita halalkan lah. Kita halalkan tu. Dia sebenarnya kata guru saya lah, ataupun penasihat pertubuhan Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim, dia kalau contoh lah kan, dalam situasi yang mana waris ingin menuntut hak dia, yang mana ada waris yang lain mengambil hak dia tu kan, dia nak tuntut. Dalam keadaan tu sebenarnya waris-waris ni dia dalam keadaan lose situation. Lose. Kenapa lose? Sebab satu, yang waris yang menuntut tu dia dalam keadaan rugilah. Dia tak dapat, dia hak dia diambil, dia rasa marah, dia rasa tak puas hati dan sebagainya. Dan satu lagi yang lose adalah waris yang mengambil tu. Kenapa? Dia dalam keadaan berdosa. Sebab mengambil hak orang lain kan, berdosa. Jadi lose-lose situation. Jadi tukarkan kepada lose-lose kepada win-win situation. Macam mana? Okey, kita buat pendekatan, kita halal lah bahagian. Halalkan bahagian kita tu. Maka bila kita halalkan bahagian itu kepada waris tersebut, maka bagi kita rasa tenanglah. Dah tak ada rasa marah kan. Hak kita dah halalkan. Kita rasa tak ada dendam dan sebagainya. Satu, win. Dan yang win yang kedua, dia tak adalah berdosa sebab kita dah halalkan. Jadi macam tu. Ada satu kisah apabila saya buat kursus di Bukit Julutong, Masjid Bukit Julutong. Salah seorang peserta tu dia ceritalah yang mana
apabila nenek dia meninggal dunia, ketika tu ayah masih hidup. Maka apabila nenek meninggal dunia, mana ibu pada ayah lah, mana ayah tu dia hidup, dia dapat bahagian nenek tu, dia dapat bahagian sebagai anak. Baik, kemudian ayah tu meninggal, tak silap saya dia ada tanah, tak silap, tanah nenek tu. Kemudian lepas tu ayah meninggal dunia. Apabila ayah meninggal dunia, bahagian ayah daripada warisan mak dia tu, dia jatuh kepada cucu, pada dia lah, pada peserta ni. Tapi isunya, pakcik-pakcik dia ni, maknanya anak-anak nenek yang lain ni menuntut agar dia lepaskan hak pada tanah tu. Maknanya dia orang nak bolak lah tanah tu, tapi dengan cara memaksa anak saudara ni menuntut. Faham macam mana cucu tu boleh dapat pusaka nenek dia, daripada nenek jatuh pada ayah sebagai anak lelaki, ayah pula meninggal jatuh pada anak dia cucu pada nenek dapat. Tapi pak saudara ni yang anak-anak nenek lain tu menuntut supaya dia lepaskan hak. Lepas tu saya katalah puan, kalau puan halalkan tu, insyaAllah Allah akan ganti yang lebih baik. Lepas tu dia kata kan, memang betul Ustaz, saya halalkan dan Allah ganti yang lebih baik daripada tu. Dia kata, dia sendiri pengalaman dia kan. Dan isu tanah yang nenek dia ni sampai sekarang tak selesai lagi. Tak tahu isu apa kan, tapi bahagian dia halalkan dah. Disebabkan kita ni tamak pada harta, dia Allah akan tunjuk di dunia lagi. Di dunia lagi akan tunjuk. Belum tunggu di akhirat. Akhirat tu lain cerita. Tu banyak kalau kita dengar pasal merebut pusaka ni, macam-macam kisah dia. Tu. Jadi contoh kita boleh ambil kan. Allah akan ganti yang lebih baik. InsyaAllah. Jadi kalau kita berterusan nak menuntut, tidur pun tak lena kan. Tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang. Kita halalkan. Itu pada yang waris yang suka nak bagi kerjasama lah kan. Tapi kalau ada waris yang sedar dia bagi, itu alhamdulillah, itu baguslah. Okey, baik. Nanti kita akan, dia bukan satu ayat dia, nanti kita tengok ada 6 ayat Quran yang mengisyaratkan bahawa pembahagian itu adalah suatu kewajipan. Kenapa sampai 6 sekali Allah bagi dalam Quran? Kita kalau kita beriman dengan ayat Quran ini, cukuplah satu kan, cukuplah satu untuk menjadi tanda benda itu wajib. Tapi Allah bagi 6 dalam Al-Quran. Mesti ada something yang Allah nak tunjuk pada kita tu. Mungkin kita boleh nampak keliling kita kan, masih ramai lagi masyarakat yang kurang tahu tentang kewajipan itu. Ada satu imam di Ceras, di Ceras waktu saya ada jemputan di Ceras tu, imam surau lah, dia jadi pengurusi majlis. Sebelum start majlis tu, program tu, imam tu dia beritahu kat saya lah, Ustaz, apa ni faraid ni fardu kifayah kan. Bukan sunat muakkad. Sunat muakkad Ustaz. Sunat muakkad. Saya kata, bukan Ustaz. Apa ni faraid ni wajib, bukan sunat muakkad. Tu jadi orang keliru kan. Apatah lagi seorang ialah yang ada rujukan masyarakat. Jadi kalau alhamdulillah lah Allah bawa datangkan kita kat situ untuk menceritakan tentang ni pusaka ni, tentang kewajipan itu. Dan masih lagi yang tidak mengetahui tentang kewajipan. Dan ada yang fikir, mungkin kita pernah dengar lah, Ustaz tak apa Ustaz, kalau waris-waris semua sepakat tak perlu faraid. Maksudnya faraid ni mereka menyangka bahawa kalau bergaduh baru faraid. Baru tak, faraid ni bukan tunggu bergaduh, meninggal je memang wajib faraid, wajib hukum dia. Penentuan tu, soal dia nak lepaskan hak, nak bagi sama rata, itu yang kedua. Dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Nanti kita akan tengok nanti syarat-syarat dia. Baik. Okey. Nama ilmu faraid, muka surat 3. Nama ilmu faraid datang daripada ayat ini, iaitu faridatan minallah. Yang di perkataan faraid juga terdapat dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhikul faraida bi ahliha. Berikanlah hak pusaka yang ditentukan itu kepada mereka, kepada dia. Dan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allimul faraida wa'allimuha. Ta'allamul faraida wa'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Hadis yang lain. Dalam hadis ni, baginda sendiri yang
menggalakkan, mendorong kita untuk mempelajari ilmu faraid satu, dan juga mengajar ilmu faraid. Belajar dan ajarkan. Setakat yang saya jumpa, dua ilmu. Yang pertama ilmu Al-Quran, Nabi suruh belajar dan ajarkan. Yang kedua faraid, belajar dan ajarkan. Itu pun salah satu isyarat bahawa ilmu ni sangat penting. Sangat-sangat penting. Bukan bermakna ilmu-ilmu lain tak penting. Yang ilmu faraid itu lagi penting. Itu confirm lah penting. Fardu-fardu ain kan, tentang solat, puasa Ramadan, zakat dan sebagainya itu penting. Cuma kenapa dalam bab faraid dengan Al-Quran Nabi suruh kita belajar dan juga ajarkan? Ada benda tu, ada sesuatu kat situ. Kita boleh nampak lah, kalau di kalangan keluarga itu tidak mengetahui ataupun kurang ilmu tentang faraid, apabila berlaku kematian, kita fahamlah apa akan berlaku. Untuk menuntut macam-macam. Baik, kemudian manakala faridah diambil daripada kata dasarnya fardun, dan makna fardun ni dia bukan wajib saja kan. Kita sembahyang solat fardhu zuhri kan, itu wajib lah. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab ni dia macam-macam makna dia ada. Itu kelebihan bahasa Arab. Itu sebab kalau kita baca Al-Quran, kita baca terjemahan, eloknya kita tengok tafsir dengan direct terjemahan, sebab dia kadang-kadang berbeza terjemahan dia tu. Kalau tengok kalau kita boleh baca dalam buku tu, antara makna fardhu tu ketetapan, seperti Allah berfirman fanis huma faradtum, dan maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kahwin yang telah kamu tetapkan. Bukan kamu wajibkan, kamu tetapkan. Kemudian makna yang lain bahagian nasiban mafruḍah, Allah berfirman yang maksudnya bahagian yang telah ditetapkan, yang telah dibahagi-bahagikan, bukan diwajibkan. Kemudian qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, ini kewajiban. Ini yang biasa kita ni lah kan, fardu tu wajib. Kemudian menurunkan, makna yang lain. Contoh firman Allah Ta'ala, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan. Jadi farada kat sini maksudnya menurunkan, bukan mewajibkan. Menurunkan Al-Quran kepada kamu, yakni Nabi Muhammad SAW, sudah tentu akan menyampaikan kau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Dan makna yang kelima halal. Fardun maksudnya halal. Contohnya Allah berfirman, ma kana 'alan nabiyyi min harajin fi ma faradallahu lah. Tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah dihalalkan oleh Allah baginya. Itu antara makna-makna fardun. Cuma dekat sini fardun iaitu maksudnya bahagian-bahagian yang telah ditentukan oleh syarak. Baik, kemudian makna fardun dari segi istilah adalah bahagian telah ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Dan selain pada faraid ada juga nama-nama lain. Cuma di Malaysia ni kita terkenal dengan nama ilmu faraid. Antara nama yang lain adalah ilmu mawaris. Ilmu mawaris. Kalau pergi di Indonesia dia lebih popular dengan nama mawaris. Saya dulu dah bersempatan pergi ke sana ketika adik saya konvo. Tanyalah penduduk sana kan, orang sana kata ni apa hukum apa ni pelajar ni pembahagian faraid. Dia macam blur kan, faraid apa dia. Dia kata ni mawaris kan, mawaris. Ya ada. Dan saya jumpa ada kawan pada adik saya tu, dia kata kaum Batak ni kalau pembahagian pusaka dia bagi pada lelaki saja, perempuan tak bagi. Kaum Batak, mana yang sebelum datang Islam lah. Dia punya budaya dia, adat dia, pusaka hanya pada lelaki. Sama macam zaman jahiliah pun di sana sebelum datang Islam hanya diberikan kepada lelaki dewasa sahaja. Kaum Batak ni alasan ni sebab lelaki bekerja kan, mula-mula pergilah waktu dapat. Okey. Ilmu mawaris iaitu ilmu pewarisan. Dia lebih umum lagi lah. Dan satu lagi nama dia ilmu tarikah. Tarikah iaitu ilmu tentang harta pusaka. Kalau belah-belah pantai timur tu panggil tarikah kan. Tarikah di belah pantai timur tengah Kelantan. Okey, jadi kita tengok perkataan mawaris. Mawaris ni dia adalah kata nama berbilang. Okey, daripada perkataan miras. Miras. Miras dia punya plural dia mawaris.
Dan dari segi bahasa dia ada dua makna. Yang pertama kekal, al-baqa. Kalau kita tengok antara nama-nama Allah Asmaul Husna tu kan, al-warithu kan, al-warithu. Al-warithu ni jangan kita terjemahkan yang mewarisi. Bukan. Maksudnya yang kekal. Yang kekal, al-baqa. Kita belajar sifat 20 kan. Sifat yang kedua, Allah bersifat dengan bukan sifat yang ketiga, wujud kidam baqa kan. Baqa maksudnya kekal. Kidam tiada permulaan, yang baqa tiada pengakhiran, yang kekal. Dan kekal Allah ni kekal yang hakiki, yang sebenar. Kita kekal aradi. Kita kekal juga. Macam mana kita kekal? Kita berada dalam syurga. Syurga kita hidup selama-lamanya tu. Kekal. Kan? Kekal. Tak mati-mati dah. Jangan dekat dalam syurga kau fikir bila aku mati. Tak ada. Masa pun tak ada dalam syurga. Jangan kita cuba mana jam, tak ada jam. Tak ada jam dalam syurga sebab tak ada masa. Kenapa tak ada masa? Sebab di pada mahsyar tu Allah dah matikan masa tu. Matikan. Sebab masa tu adalah makhluk. Tu sebabnya Allah tak ada masa, tak ada awal dan akhir. Sebab masa itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Makhluk Allah Ta'ala. Jangan kata kalau orang tanya Allah ni bila ada, Allah dah ada ni berbilion-bilion trilion juta. Bukan. Tak ada permulaan. Jawapan ni Allah tiada permulaan. Dan tiada akhir. Sebab masa Allah ni di luar masa. Di luar. Kalau masa macam ni Allah di luar. Contohlah umpama dia di luar masa. Allah masa tu makhluk. Okey. Kekal kita kekal yang mendatang aradi. Kalau Allah kekal yang sebenar. Tu perbezaan dia tu. Jangan kita samakan. Kita ni ada kuasa Tuhan ke ni, kita kekal juga kan? Tak. Kita kekal ni harus pada akal kita. Tapi kalau kekal Allah ni kekal wajib pada akal. Okey. Mana yang kedua yang kita nak dekat sini iaitu perpindahan, al-intiqal. Maksudnya perpindahan daripada seseorang kepada orang lain. Apa yang dipindahkan? Harta je lah. Harta si mati kepada yang masih hidup. Itu sebabnya apabila kita meninggal dunia, kena ingat, harta kita tu bukan kita punya dah. Automatik jadi milik waris-waris. Walaupun tak diserahkan lagi. Belum ditukar nama. Duit masih lagi dalam bank si mati. Tapi hakikat ni sebenarnya kita punya dah, waris. Dan mengikut portion masing-masing. Bukan dia dapat portion tu lepas kita kira tu baru dia dapat portion, tak. Tu sebabnya kalau waris dia mengambil harta si mati tu, ada hak waris yang lain, dia telah mengambil hak orang lain. Haram hukum dia. Kata tak kira lagi Ustaz. Memang tak kira, tapi dah portion tu Allah tetapkan. Cuma kita belum kira lagi. Tapi hakikatnya memang ada dah. Tu kadang-kadang ada satu kes, suami meninggal, isteri pun ambil lah kain pelikat suami, bawa sedekah kat surau dekat masjid. Ni kenapa ni? Nanti suami meninggal ni dapatlah pahala suami tu. Dah sedekah pada surau orang pakai, suami dapat pahala. Sebenarnya kain pelikat tu adalah bukan milik suami, milik waris-waris. Memang puan sedekahkan kain pelikat. Puan sebagai isteri hanya dapat 1/8 saja kalau si mati ada anak. Jadi lagi 7/8 tu siapa punya? Anak tahu tak? Bagi izin tak? Tu sebab kena izinkan semua. Okey, kalau semua izinkan, maknanya pahala tu dapat siapa? Dapat pada kita. Sebab itu milik waris-waris. Cuma niat pahala itu kepada arwah. Sebab kain pelikat itu, semua harta si mati bukan milik si mati dah. Milik waris-waris. Yang milik kita ni ketika kita hidup. Kalau kita hidup ni, tak sedekah waktu hidup. Ataupun kalau kita nak sedekah lepas mati, buat wasiat. Wasiat boleh. Wasiat buat waktu hidup, laksana lepas mati. Tapi kalau tak ada wasiat, maka kita meninggal, jatuh pada waris-waris. Terpulanglah dia nak sedekah. Kita nak sedekah tu pulang. Bukan kewajipan. Bukan suatu kewajipan. Dan kalau dia sedekah pun, pahala pada mereka. Cuma kalau dia niatkan pahala itu kepada arwah, sampailah. Kita ambil pandangan yang kata pahala sampai. Tak ada masalah. Kalau dia bagi pelikat ke apa-apa barang kepada surau ke, tanpa persetujuan daripada adik-beradik ke, saudara-mara, boleh je lah. Misalnya ayah dia meninggal. Kalau ayah dia meninggal, kena minta persetujuan daripada waris-waris ayah. Maknanya anak-anak lah. Anak-anak yang lain. Kalau dia buat tanpa persetujuan, dia bagi. Tak boleh. Dia kena lepas. Dia kena apa? Dia kena, kalau dah buat, dia kena patah balik, minta dia orang halalkan. Beritahu balik. Ni mak dah sedekahkan kain pelikat ayah, arwah ayah ni banyak ni. Minta orang lah. Biasanya benda-benda kecil ni orang tak ada masalah. Halalkan je. Cuma kita nak beritahu. Jangan kita kata tak apa lah benda kecil ni takkan tak halal.
Memanglah kita kalau kita niat mesti dia orang halalkan. Itu kita niat kan. Halal. Masalahnya kita minta tak? Memang dia dah halal cuma nak minta. Kan? Contoh kita ambil duit suami lah RM10 kan. Contoh RM10. Tak apa, takkan suami tak bagi kan. Tapi still lah dia tahu tak kita ambil RM10 tu. Kan? Kena minta izin lah kan. Apa-apa pun. Okay. Itulah tentang pusaka. Banyak lagi isu-isu. Nanti kalau kita boleh kongsikan, cuma masa tak mengizinkan lah. Apa nanti pada akan datang insyaAllah. Jadi kita start balik yang buku ni lah. Tak ada masalah Itulah, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya je. Saya ni yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Okey, kalau ni kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.